Nak tanam pokok apa pun bang, yang leceh nak cari baja yang sesuai bang. Ada yang mahal tapi kesannya bang tak setimpal. Pokok kurang menjadi, lambat besar, asyik-asyik kena penyakit je bang. Duk try tukar macam-macam tak sesuai juga bang. So ni bang, saya nak ajak korang cuba Power Grow ni bang. Produk ni bang baru keluar tahun 2020 bang, tapi dah ada 15,000 petani satu Malaysia bang guna. Power ni bang, dia bang guna teknologi mikrob dalam pertanian bang yang dipanggil bioteknologi dan diakui oleh SIRIM, Environmental Technology Research Center. Power Grow ni bang baja buatan Malaysia tapi kualiti dia bang baja import, 100% organik dan tak ada langsung guna tinja haiwan. Dia bang bahan daripada tumbuhan, buahan dan juga hasil laut. Apa yang bagus ni kan, sebab ia hasil research pakar dalam bidang teknologi mikrobiologi bang. Satu produk ni saja bang dah bagi kesan berganda. Serius bang, ia bantu baiki struktur tanah supaya sesuai dengan tanaman. Hasilkan bakteria berfaedah bang yang bantu korang gandakan kesan penggunaan baja lain pada tanaman. Dan ia juga mengurangkan leaching ataupun baja tak diserap oleh pokok sebab mikrob tak sempat nak uraikan nutrien daripada baja. Simple je bang, just bancuh Power Grow ni bang dengan air bersih. Lebih baik bang bebas klorin dan sedia disembur. Kadar bancuan pula bang just satu nisbah 100. Contohnya kan, kalau guna tong 16 liter pakai 160 ml je bang. Dan kan korang sembur je bang ataupun siram pada tanah, tempat, kawasan atau media tanaman 2 minggu sebelum tanam pokok sebagai persediaan nak bertanam. Bukan nak sembang saja-sajalah kan. Ramai dah try dah bang dan share testimoni mereka. Ada yang kata kan hasil padi naik 200% bang tanpa guna sebarang racun kimia. Sawit pula bang tak melawas, berbuah sepanjang tahun bang. Hasil bulanan meningkat sekali ganda. Bilangan buah bertambah serta besar bang. Buah rock melon bang, papaya 4 ke 5 kilogram biasa dapat bang. Sayuran lebih gemuk, segar dan juga cepat besar bang. Pokok pula bang berbuah lebih banyak, besar serta manis bang. Pokok bunga pula bang keluar bunga lebih meriah dan juga berseri. Tumbuhan nak mati kan, pulih bang dan gila bang bertunas kembali. So kan tak puas hati lagi ke bang dengan cerita ni? Tak apa bang, korang try sendiri dulu bang dan baru tahu. Nak bercucuk tanam kan, kalau hasil padu baru hati pun senang. Klik link bang dan beli dan cuba sendiri. Jangan risau bang, ini betul-betul mahu korang puas hati kan? Tak gitu bang.